Bayangkan satu hari anda tengah jalan dekat mall atau dekat hospital atau dekat sekolah anak. Tengah haus, anda nampak satu vending machine yang berlampu-lampu tu. Anda pun tekan-tekan butang, masukkan duit, barang jatuh. Bunyi dia pun sedap, gedegang macam muzik kejayaan. Lepas tu tiba-tiba dalam kepala anda terfikir, weh, benda ni kalau saya ada satu, senang-senang je buat duit. Letak mesin, refill kadang-kadang, lepas tu duduk rumah tunggu duit masuk. Passive income weh. Pernah fikir macam tu tak? Anda cuba komen pendapat anda dekat bawah. Nak tahu juga siapa yang pernah terbayang vending machine ni boleh jadi pintu masuk ke dunia jutawan segera. Sebelum kita sambung geng, jangan lupa like dulu video ni. Dan kalau anda rasa topik-topik real macam ni penting, tekan subscribe juga supaya kita boleh sembang banyak lagi pasal masalah hidup rakyat biasa macam kita semua. Okey, sekarang kita masuk isi sebenar. Bila sebut pasal vending machine, sebenarnya ada banyak jenis yang berlega dekat Malaysia ni. Dulu-dulu memang cuma ada mesin gedegang yang tekan nombor, lepas tu barang jatuh. Kadang jatuh ikut mood dia. Tapi sekarang macam-macam model dah muncul. Ada mesin combo yang campur air dan makanan sekali. Ada mesin cup yang boleh buat air panas, kopi, Milo, teh tarik. Dan ada yang paling canggih sekarang, mesin combo siap dengan microwave dalam tu. Anda beli makanan frozen, tekan pilihan, dia panaskan terus. Kedengaran gempak, tapi harga pun mengancam. Harga mesin ni memang tak masuk akal kadang-kadang. Ada yang RM2,000, ada RM10,000, ada RM20,000, malah ada yang harga sampai RM70,000. Anda tengok pun bening. Tapi, persoalan besar yang ramai orang tanya, berbaloi ke sebenarnya beli mesin vending ni? Boleh buat untung ke tak? Sebab dekat TikTok, YouTube, Facebook semua nampak macam senang dapat income. Tapi realiti jarang orang cerita. Berdasarkan kajian saya sebagai rakyat biasa, vending machine ni bergantung betul pada satu perkara, lokasi. Itu je kunci dia. Anda boleh beli mesin paling mahal pun, tapi kalau lokasi sendu, anda cuma akan dapat mesin hiasan. Tapi kalau lokasi power, walaupun mesin murah, kadang boleh jalan macam peluru. Lokasi ni pula depend pada kuasa membeli orang dekat situ. Kalau tempat tu orang ramai tapi tak mampu nak beli benda-benda dalam mesin, jualan tetap slow. Contoh paling senang KL. Dekat KL, kuasa membeli tinggi, orang ramai, vending machine memang hidup. Tapi kalau letakkan mesin dalam kawasan luar bandar yang penduduk tak biasa beli makanan ringan atau minuman dalam mesin, benda tu cuma duduk diam macam patung. Biasanya bisnes vending machine memang kejar lokasi tertentu. Contohnya sekolah. Ini antara lokasi paling laku keras. Budak sekolah memang suka beli jajan. Kadang refill sampai 3 kali seminggu pun tak cukup. Lepas tu ada kilang. Tapi kilang pun bukan semua. Lagi bagus kalau kilang yang operasi 24 jam dan pekerja tempatan ramai. Kalau pekerja asing majoriti, mereka jarang beli jajan atau minum dalam mesin sebab mereka dah biasa masak sendiri atau beli makanan luar yang murah. Kawasan perumahan bertingkat pun menarik, tapi kalau hanya dekat bandar. Contoh KL Selangor. Kalau anda letak mesin dekat apartmen yang jauh dari kedai, confirm ada orang beli sebab orang malas nak keluar rumah. Masjid pun boleh jadi tempat strategik, terutama masjid yang ada kelas kafar. Waktu menunggu anak balik kelas tu memang banyak mak ayah dan adik-adik yang lepak, so kadang-kadang mesin boleh buat jualan. Semua ni berdasarkan pemerhatian saya je. Kalau anda ada lokasi lain yang menarik atau pengalaman sendiri, komenlah dekat bawah, kita sembang sama-sama. Tapi bro, dalam bisnes vending machine ni, bukan setakat lokasi je kena pandai. Satu lagi benda yang ramai tak tahu ialah dunia vending machine ni banyak sangat kes penipuan. Saya bukan nak takutkan sesiapa, tapi memang ramai kena game. Ada yang kena scam slot vending machine. Kononnya bayar beberapa ribu untuk dapat slot premium, lepas tu operator akan uruskan semuanya. Anda konon dapat duit tiap bulan. Hakikatnya 3 bulan pertama je dapat. Lepas tu habis, hilang terus. Ada yang kena scam beli mesin. Dia jual mesin, lepas tu dia cakap dia akan urus segala refill, urus duit, urus maintenance. Anda duduk rumah goyang kaki. Tapi realiti, mesin tak refill, barang expired dibiarkan, duit tak masuk akaun dan anda hanya mampu tengok mesin tu semakin hancur reput kena debu. Yang paling kesian, scam jual tapak. Ada orang jual tapak vending machine macam jual tanah premium. Dia kata tapak tu confirm boleh buat keuntungan RM6,000 sebulan. Tapi bila anda dah bayar mahal-mahal, realitinya kawasan tu sendu. Barang jualan 2 unit sehari pun susah. Rugi bukan main. Sebab tu bro, dalam apa-apa bisnes sekalipun, buat kajian dulu. Jangan ikut hype. Jangan ikut janji manis. Dan paling penting, jangan bagi pihak ketiga pegang semua urusan kalau anda tak faham bisnes tu. Sebab vending machine ni untung dia nipis. Jadi bila bagi orang lain uruskan,
Biasanya mereka yang untung, anda yang tinggal angan-angan. Dan ini ramai tak sedar geng, vending machine ni sebenarnya bukan passive income pun. Ini business active income yang nampak macam pasif. Banyak benda anda kena buat sendiri kalau nak untung. Anda kena beli stok, kena ulang alik ke gudang jualan. Kalau modal besar, boleh beli stok untuk sebulan. Tapi kalau modal kecil, tiap kali nak refill anda kena pergi beli barang. Refill pula kena ikut jadual. Kalau lokasi tu laku keras, mesin sehari boleh habis paruh. Ada mesin perlu refill tiap hari. Kalau anda tak refill, mesin nampak kosong, pelanggan tak tertarik nak beli. First impression mesin tu penting. Sebab bila barang tinggal sikit, orang ingat mesin tu tak dijaga. Setiap kali refill, anda kena cek keadaan mesin juga. Keadaan duit seling sangkut, keadaan duit kertas tak masuk, keadaan makanan sangkut kat spring, keadaan motor rosak. Macam-macam perangai mesin ni. Mesin Cina ni murah, tapi ragam dia memang banyak. Kalau anda tak bersihkan mesin, lagi parah. Mesin tu jual makanan. Kalau luaran dah berhabuk, penuh sawang, kotor, orang memang tak beli. Jadi nak tak nak anda kena rajin buang sampah, lap, cuci tempat barang, jaga lampu, jaga keadaan mesin. Spare part mesin pun bukan murah. Coin acceptor rosak boleh cecah 100. Not acceptor boleh cecah 1000 lebih. Motor spring pun boleh makan belanja. Kadang satu mesin ada 30 motor. Kalau rosak satu-satu, memang menangis. Sekarang kita masuk bab kiraan. Saya buat kiraan simple je supaya tak pening kepala. Contoh, mesin combo yang boleh muat 300 unit. Kalau anda isi penuh dan purata harga barang dari gudang ialah RM2. Jadi modal stok anda RM600 je lah. Bila jual nanti, anda mungkin boleh markup 20 sen sampai 80 sen. Tak boleh markup lebih sangat sebab mesin lain pun jual harga sama. Nak tak nak kena ikut harga pasaran. Kalau anda ambil untung paling rendah 20 sen, satu mesin penuh cuma bagi RM60. Kalau untung besar sikit 80 sen, satu mesin penuh bagi RM240. Itu pun kalau semua barang habis tanpa rosak, tanpa sangkut, tanpa expired. Dan itu belum kira minyak anda pergi refill, masa anda turun padang, letih anda angkut air tin dan makanan. Bila tolak semua tu, jawapan dia simple. Untung ciput. Jadi, berbaloi ke bisnes vending machine ni? Jawapan dia bergantung pada siapa yang tanya. Kalau anda jenis rajin turun padang, mesin dekat dengan rumah, lokasi power dan tak harap untung banyak, bolehlah. Kadang orang buat mesin 2 atau 3 dekat dengan rumah sendiri, sekadar isi masa lapang, memang dapat duit sikit-sikit. Tapi kalau anda harap ni passive income, harap balik modal cepat, harap duduk rumah duit masuk macam air, memang tak. Bisnes ni bukan untuk orang malas. Dan dengan harga mesin yang tinggi, untung nipis, spare part mahal dan serta risiko kena scam, memang kena fikir 2-3 kali sebelum terjun. Tapi apapun, ini pandangan saya je. Kalau anda ada pandangan berbeza atau anda sendiri tengah buat bisnes vending machine, ceritalah pengalaman anda. Cuba drop komen bawah ni, kita borak sama-sama. Dan sebelum kita tutup video hari ni, jangan lupa like video ni, subscribe channel ni dan tekan loceng supaya tak terlepas video-video seterusnya. Kita akan sembang banyak lagi topik pasal hidup, duit, kerja, bisnes dan segala benda pelik tapi real yang rakyat Malaysia tengah rasa sekarang. Sampai jumpa lagi geng, jaga diri, jangan cepat percaya pihak ketiga bila melibatkan duit. Dan ingat, vending machine nampak je senang, tapi realiti dia banyak cabaran. Senyum selalu, kita jumpa next video.